Assalamualaikum dan selamat datang. Jom, hari ini kita cuba pecahkan satu kod bahasa dalam Al-Quran untuk kita faham satu kerangka yang sangat mendalam tentang macam mana nak dapatkan petunjuk peribadi. Pernah tak terfikir soalan ni? Macam mana wahyu untuk Nabi boleh ada kaitan dengan naluri seekor lebah? Bunyi macam pelik kan? Tapi jom kita rungkai misteri ni dengan fahamkan dua istilah penting, wahyu dan juga al-ghaib. Okey, petunjuk kita yang pertama ialah perkataan wahyu. Selalunya bila kita dengar perkataan ni, kita terus fikir, oh, wahyu untuk Nabi. Tapi sebenarnya maksud asal dia jauh lebih luas daripada itu. Cuba bayangkan wahyu ni macam satu direct download. Satu maklumat atau arahan yang dihantar terus dari sumber kepada penerima. Ia pantas, tepat dan ia tak ikut cara biasa kita belajar atau dapatkan maklumat. Yang ni yang sangat menarik. Al-Quran tunjuk yang wahyu ni bukan eksklusif untuk para Nabi je tau. Tengok senarai ni. Ia diberi pada lebah sebagai naluri, diberi pada bumi, malah pada ibu Nabi Musa sebagai ilham masa beliau dalam keadaan terdesak. Jadi, ini tunjukkan yang wahyu ni adalah satu mekanisme komunikasi universal milik Tuhan. Okey, ini membawa kita kepada petunjuk yang kedua, konsep al-ghaib. Kalau wahyu tu adalah cara penghantaran macam proses pos laju, jadi apa pula kandungan yang dihantar tu? Al-Ghaib ni senang cerita adalah alam realiti yang kita tak boleh nampak atau faham guna lima deria kita. Ia adalah server yang simpan semua maklumat yang tersembunyi di sebalik apa yang kita nampak setiap hari. Al-Quran pun banyak kali tekankan yang ilmu tentang al-ghaib ni hanya milik Tuhan. Kita sebagai manusia tak boleh akses sendiri. Tapi Tuhan sediakan satu cara, satu channel khas untuk maklumat ni sampai kepada kita. Jadi sekarang, jom kita gabungkan kedua-dua kepingan puzzle ni. Macam mana isyarat, iaitu wahyu, boleh bawa maklumat daripada sumber yang tersembunyi, iaitu al-ghaib. Inilah kuncinya, wahyu adalah bagaimana, manakala al-ghaib adalah apa. Wahyu tu prosesnya, mekanismenya, cara ia dihantar. Al-ghaib pula kandungannya, maklumatnya. Wahyu ni macam jambatan yang menghubungkan alam ghaib dengan alam nyata kita. Dan ayat ni memang cantik sangat dia terangkan hubungan ni. Nampak tak? Dia sebut berita dari al-ghaib, kandungan yang kami wahyukan atau nuhihi, prosesnya kepadamu. Jadi proses dan kandungan sekarang dah bersatu. Jelas kan? Okey, bila kita dah faham hubungan ni, ada satu lagi perbezaan penting yang Al-Quran buat. Dan yang ini betul-betul kunci untuk kita faham keseluruhan kerangka ni. Dekat sinilah perbezaan utamanya. Perkataan yang sama, why, tapi ada dua fungsi berbeza. Satu, wahyu kenabian. Yang ni untuk tetapkan hukum agama untuk semua orang. Dan ia dah pun tamat, dah sealed dengan Nabi Muhammad. Tapi yang kedua, wahyu peribadi. Yakni pula untuk bagi petunjuk khusus untuk individu. Dan saluran ni masih sentiasa terbuka. Ayat 42-51, inilah buktinya. Ayat ni sebut yang Tuhan boleh berkomunikasi dengan mana-mana bashar, yang bermaksud manusia. Dia tak kata Nabi saja. Ini bermakna pintu untuk bimbingan pribadi secara langsung sentiasa terbuka untuk kita semua. Jadi, apa kesimpulan paling besar daripada semua ni? Kenapa beza antara wahyu kenabian dengan wahyu peribadi ni penting sangat, terutamanya untuk kita hari ini? Struktur yang Al-Quran bentangkan ni sebenarnya mencipta satu sistem yang sangat hebat. Dia bagi kita akses maksimum untuk dapatkan bimbingan peribadi dan pada masa yang sama, dia bagi perlindungan maksimum pada teks asal agama tu, supaya tak ada siapa boleh ubah atau tambah. Jadi kerangka ni seolah-olah mencabar idea yang kita perlukan orang tengah atau golongan agamawan untuk dapatkan petunjuk. Ia sebaliknya mencadangkan yang talian terus untuk dapatkan ilham peribadi sentiasa ada untuk semua orang, tak kira siapa pun kita. Jadi, soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Apa agaknya makna untuk anda bila anda tahu yang ada satu talian terus kepada bimbingan dan talian ni dilindungi dari sebarang kerosakan? Satu sistem yang memperkasakan individu tapi dalam masa yang sama menjaga ketulinan sumber itu sendiri. Cuba kita fikirkan.